Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersiaran lagi kali ini, berkongsi gambar-gambar momen-momen semasa sambutan Hari Raya tahun 2025. Video agak lambat keluar, malulah, agak sibuk sikit. Ni dah hampir nak raya haji, baru kita dapat kongsikan suasana Raya tahun 2025. So, untuk kami, kita gunakan video ni sebagai kenangan akan datang. So ini kaya kongsi ada 3 part lah. So ini persiapan sebelum Raya, yang barang kita penuh, tapi agak kenangan agak pahit juga. Masa kami nak balik, tayar kami pancit tu. Sebenarnya tayar ni dah bocor pada sebulan puasa. Dua tayar kami bocor dekat rawang tu. Mungkin ada perbuatan khianat. Tu satu terpaksa tukar, dan satu lagi dapat kita tampal. Tapi bila kita nak balik raya tu, pasal mungkin barang banyak, dia bocor. So, kami tersangkut lah. Kita berhenti sekejap di Seremban tadi untuk shopping last minute, dan jadi terpaksa makan dekat lewat malam. Dan sampai ke kampung memang lewat malam lah. Sampai kat kampung, saya tengok suasana gelap. Walaupun kereta banyak, masih awal, tapi gelap. Saya katakan semua dah tidur. Rupanya malam tu blackout lah. So kita ada lagi 2 hari nak raya ni. So memang panas lah. Tayar pun dah pancit, kita dah blackout. So masih baik kereta saya ada pump. Pasal malam tu kita dah tahu dah malam, tak ada kedai tayar yang buka. Nasib baik saya ada yang beli dekat dalam online tu, pump tu. So okay, esok pagi tu memang tayar saya flat lah. Pasal semalam tu setiap malam, setiap kali setengah jam, saya terpaksa berhenti pump tayar saya. So pagi tu nasib baik, sehari sebelum raya ada kedai yang buka lah. So, saya cuba pergi ke Pekan Kuala Pelah untuk tampal tayar. Itu kena berjaga-jaga lah. Memang kadang-kadang orang, saya rasa kena baling dengan paku kan. Pasal paku dulu lah tayar, kakang dulu kena. So pagi raya tu lepas saya tampal tayar, ini dia persiapan raya. Ini menu wajib, rendang daging ya. Yalah, gosok budak-budak ramai-ramai ni arahan diterima untuk mengecat pagar. Yang lain sibuk kat dapur. Kita buat juadah bukan untuk raya, kebanyakan juadah untuk berbuka. So ni kali pertama saya dapat berbuka lah. Bukan, ni dah kali kedua lah untuk bulan puasa tahun ini. Ini kita nak tunjuk kat atas ni ya. Ni ada rumah, kita baru tukar kapet lah, baru tukar tikar getah khas untuk raya tahun ni kan. So biasanya dah agak 2 tahun ni kita beraya di, tak tahulah, ni Abah punya projek kan. Atas kedai itu dia buat macam satu hall lah untuk kita melayan tetamu untuk raya. Saya pula sibuk mengemas bilik. Pasal anak dah ramai, tidur 5-6 orang satu bilik, katil lah tak boleh menampung berat kami kan. So kami bercadang bilik yang kita orang duduk tu, keluarkan katil dia, pasang kapet, lagi senang tidur kat bawah. Almaklum lah, bertambah ahli keluarga kan, bertambah cucu-cucu atuk. Sekarang atuk dah ada cicit, so bilik dah tak cukup buat Abah tambah bilik tu. So mak sibuk menyalai daging. Ini ikan saya bawa daripada Teluk Intan. Biasalah supply ikan daripada Teluk Intan. Tengok apa dia orang nak masak. So memang sibuk lah. Rendang dah siap, ini nak masak untuk berbuka. Lepas ni diikuti dengan penganan pula. Memang macam-macam menu lah sekali jalan ni. Okey, ni daging salai. Ini mungkin kita akan gunakan lepas raya. Kadang-kadang dah boring makan lemang, makan rendang, kita makan daging salai. Tak habis rapat ni.
Okey. So ni pagar pun dah siap dicat balik kan ni? oleh geng budak-budak semua cucu-cucu tu mengecat pagar. Okey. Ni bilik kami pun dah pakai kapet supaya ramai boleh tidur kat bawah tu. Ayam nak habis dibakar. Tilam tu bakar. Apa dia tu? Okey, masih ada banyak lagi daging. Ini ada yang kita collect lah. Itu collect dia beradik. Kita beli jumlah yang agak banyak untuk kita buat gendang atau salai. Oh, ini tengok Omak punya modified buat tangkai dan macam patah tulang kena pasang besi tu. Okey. Ini semua buru-buru paksa ni. Semua tak pernah mengecat. Tak tahulah apa akan jadi ya. Dia tangga. Iya, cat dia tu. Dia tangga. Ha? Dia tangga kan. Cat tu. Apa yang tangga? Di bawah ni. Gosok dulu kalau sandpaper. Sandpaper dulu, gosok. Itu deh. Banyak mandu daripada luar. Semua juru-juri umum, juru-juri profesional tengah bagi komen. Okey, salai lagi. Sebelah ni kita buat kari ayam. Memang pekat gila ayam benjen. Tu dia. Ini kalau cecah macam mana sedap ni. Memang betul-betul pekat. Ini kedai mamak pun kalah ni. Kalau cecah macam mana sedap. Kalau cari jenis tu. Okey, dah berkeping berkilo-kilo kita salai ya. Nanti boleh anak-anak bawa balik ni. Ni ini yang paling mencabar di bulan puasa. Kacau penganan ataupun kacau dodol. Si baik kita ada tungku yang tutup dia pakai tong drum ni, jadi kaki tak apa panas. Okey, bahau ni. Tunggu van tu sampai van pos lagi. Kau beli ke? Beli. Tak, kau beli mana? Kau hantar ke apa? Oh, tak ada order Shopee tu sampai orang beli. Kipas stand dia. Oh, penting. Ambil lah yang kata dulu. Ada sikit. Orang beli satu. Dekat mesti tu 2 atau 3 tu lepas besar. Ni pun ramai mandu pada yang kerja ni kan. Memang awal-awal ni senang. Dan ujung-ujung tu dah makin ketat. Kita bagi mak relax. Mak tak terlibat langsung. Bagi anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu, kacau penganan. Tak ada lapis dah. Okey, kita macam biasa mak punya betul letak daun pisang. Kalau dah tak melekat, maksudnya dah masak. Alhamdulillah. Ke sana. Okey, penganan cair pun kita dah simpan sikit. Ini penganan yang biasa. Boleh guna untuk raya dan anak-anak cucu boleh bawa balik. Seorang sikit. Tapi wedih-wedih kan nampak sikit kan. Kita hitam tu kan. Nangis tu kan. Santan yang ni. Pasti santan kan. Dia belum niat dia tengah tu. Baca mula dah tengok. Okay, sambil tu orang rumah dan yang lain-lain buat kuih raya kat tu lah. Kuih nestem ke apa ni kan. Kuih popiah nestem. Sambil nak menunggu buka puasa.
Okey, masih yang ditunggu-tunggu. Acara rebut merebut untuk berbuka puasa. Ramai ni kena buat 2-3 tempat. Yang atas, yang bawah, yang tepi tangga. Okey. Macam masa malam buka lah. kita lomang lah. Dengan gendang yang kita memasak berserta lauk-lauk lain. Ini ialah insya-Allah kita punya buka puasa yang terakhir untuk tahun 2025 kalau besok raya. Saksikanlah huru hara dah hirup pikuk. Lekor tu. Boleh lekor ke? Dah macam kenduri ya suasana dia. Okey, saya berbuka. Kita tunggu pengumuman raya. Sri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan 21 hari bulan Mac 2025. Iya lagi. Wassalamualaikum. Okey, gembira pun ada, sedih pun ada. So insya-Allah kita doa akan ada lagi Ramadan buat kita di masa-masa akan datang. Pada berapa? So sekarang ialah acara takbir. Kami sekeluarga semua kena takbir. Yang tak pernah takbir pun kena takbir ya. So skrip kita dah bagi dalam WhatsApp group. Dah. Tak pandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pula lekas lah. Lekas lah. Dah. Apa yang sebab? Atau nanti orang pun buat betul. Ada urusan. Tengok ni dia video. Tadi dia buat kari tadi. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Bah. Ambil. Okey, alhamdulillah. Cukup dulu perkongsian kita buat kali ini untuk bahagian pertama. Dia pedas tu, Man. Tunggu untuk bahagian kedua dan mungkin bahagian ketiga. Okey. Selamat Hari Raya tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye, jumpa lagi.